Cinta bukan melihat kepada siapa isteri kita, tapi cinta melihat sikap dan layanan kita terhadap isteri kita. Macam tu juga isteri appreciate makhluk yang hampir pupus bernama lelaki. Saya pernah ceramah dekat pusat aktiviti warga emas dekat Jempol. Saya masuk dalam dewan kan, orang tua datang, semua perempuan lah. Perempuan semua. Lelaki tak ada ke menyaut makcik ni? Lelaki habis mati dah. Saya punya gelak masa tu berair mata. Orang tua ni jawab ikhlas. Ya, lelaki ni kalau boleh lah, macam kat airport tu, bila kita masuk luggage kan dia letak stiker fragile. Kita kalau jalan ke mana tu kena pakai fragile. Sebab lelaki ni mudah mati. Tengah mesyuarat mati. Tengah ceramah mati. Betul? Iya, nak cakap apa? Kan? Abang tercekik sudu mati. Orang perempuan menjorit ni kau kan. Marah. Dekat pejabat bukan main lagi. Aku sikit pun tak percaya perempuan yang melayan baik dekat pejabat ni. Tak ada. Tengok tadi, selamat datang. Jam ke? Tak ada, bukan main lagi. Dekat rumah pakai mandi. Astaghfirullahaladzim. Satu lorong dengar suara tu. Itu dia ke? Macam tu lah hari-hari dah. Iya. Yang lelaki pula lain. Lelaki dekat pejabat dia nampak dominan. Itulah untuk saya rasa macam ni tu. Sebenarnya dia macam ni. Tak. Saya rasa macam ni. Sebenarnya kalau kita ikut dari segi sistem kita tak boleh pasal kita kena tengok balik surat. Panjang cakapnya lelaki ni. Tapi kota lelaki bercakap menurut pakar memori Asia adalah 8,000 patah perkataan sehari. Itu yang sampai rumah kota dah habis tu. Kau balik bang. Makan bang. Cakap lah betul. Kalau cakap dah habis dah kota.